Masjid ni ada dua kiblat. Ini adalah kisah sebuah masjid yang terletak di Madinah yang bernama Masjid Qiblatain. Qiblatain yang bermakna dua kiblat. Kisah dia sebelum hijrah lagi, umat Islam memang diarahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis ketika nak solat. Dan setiap kali tu orang Yahudi dan Nasrani akan mengejek Nabi, kenapa engkau ikut kita orang? Dan setiap kali tu Nabi Muhammad selalu menghadap ke langit dan berdoa kepada Allah. Disebabkan baginda terlalu sayang dengan Kaabah, baginda meminta untuk menjadikan Kaabah sebagai kiblat. Sampailah pada tahun kedua hijrah, ketika Nabi Muhammad dan sahabat sedang bersolat dalam masjid tu, turunnya wahyu iaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Masa tu Nabi dan juga sahabat sedang bersolat zuhur dan baru habis 2 rakaat. Automatik lepas dapat suruhan tu, Nabi terus berpaling ke arah Kaabah dan habiskan 2 rakaat tu. Jadi disebabkan itu, masjid ni sampai sekarang kalau kita lihat sebenarnya ada 2 mihrab. Mihrab pertama yang menghadap ke Mekah dan dijadikan sebagai dewan solat utama, dan lagi satu adalah mihrab yang menghadap ke Baitul Maqdis dan tak digunakan. Jadi inilah kisah masjid yang mempunyai 2 kiblat.